Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku Senyum Kami Channel. Welcome back to my channel. Okay geng, hari ni aku nak buat sedikit unboxing. Ni unboxing aku beli bag casting baru, iaitu Sisa Mercury. Sisa Mercury geng memang sangat-sangat sedap lah pakai lah. Sebab sebelum aku pakai Sisa Cast X. Sisa Cast X tu memang sangat padu. Aku dah pakai dekat setahun lebih dah, memang sedap geng. Kita casting balas ikan tu tak masalah. Memang aku dah gasak ikan berpuluh ekor dah ikan haruan ni. Saiz mega aku dalam sekilo lebih tu biasa dapat. Cuma saya 2 kilo dapat lagi lah. Sekilo lebih tu tak masalah. Jom aku tunjuk. Okey geng, jom aku buat mini unboxing Sisa Mercury ni geng. Okey, jom kita tengok belakang dia. Kita tengok stainless steel bearing, aluminium alloy spool, magnetic braking system, smooth casting. Okey, boleh dapat longkas lah. Strong drag force iaitu 8 kilo dan high strength frame. Memang betul-betul puas hati geng. Ini kayu hancuri. Jom aku buka, kita tengok apa ada di dalam dia geng. Kalau hampa beli, hampa dapat bag casting dan hampa akan dapat skill lah, iaitu dokumen untuk kita tengok peralatan apa yang di dalam ni. Boleh tengok lah contoh. Kalau rosak part-part, kita boleh rujuk dekat kertas ni geng. Yang ni dia tunjuk detail lah part-part mana dan bahagian yang boleh kita tengok. Okey, jom aku tunjuk apa. Reel ni aku dah try guna. Memang betul-betul puas hati geng. Kayu ham yang sangat semua geng. Memang hang kara tu tak rasa lah. Walaupun reel aku beli macam-macam jenis dah, tapi yang memang kayu ham dia sangat-sangat semua. Dan design dia paling cantik geng. Berapa tu? Dia nak color blue black dan memang betul-betul premium geng. Apa ni? Aku beli Sisa Mercury. Sisa Mercury ni buat masa ni reel untuk pemula. Reel yang paling murah lah dalam, tak murah sangat lah. Dia dalam second, dia kelas pertengahan. Kalau Sisa KSX ni, dia Sisa Mercury, anggaran harga dalam bawah RM70. Bawah RM70. Apa nak beli, nanti hampa tengok link aku sertakan kat bawah. Memang Mercury ni memang sangat-sangat cantik. Dia color biru gelap. Memang betul-betul solid lah. Kayu ham memang sangat-sangat semua geng. Kita karau memang tak rasa macam kita karaoke lah. Memang semua sangat-sangat lah. Memang kita karau rasa lembut lah. Memang sebab gear ratio dia 721. 72 geng. Ratio 72 dan maximal drag dia 8 kilo. Tengok ni. Okey, nampak ni. Tu 72. Nampak ni 72. Dia ada betul rasa. Dia ada 10. Dalam magnetic brake dalam ni ada 8 je aku buka. Nak buka dia kat sini geng, nampak tu. Kita tekan satu button ni, kita tarik, kita twist je. Okay. Ni nampak dia lekat . Ni special dia ada magnetic kat sini. Dia lekat kat sini, ada bearing, nampak tu. Ni ada bearing, nampak tu bearing. Ni ada bearing. Dia ada nampak ni ada magnetic. Dia lekat lah, dia lekat. Nampak tu. Ada magnetic brake, ada 8. Ada 8 geng, nampak aku letak . Sini letak. Dia terus lekat geng, nampak tu. Dia terus lekat. Tu salah satu special dia geng. Harga dia murah tapi memang sangat-sangat berbaloi geng. Apa wajib grab geng, memang murah. Tak sampai RM80 lah. Memang kalau tengok dekat pasal lah ni, Sisa merupakan brand yang baru. Tapi sekarang ni dia tengah lead pasaran. Sebab banyak brand tak boleh nak challenge dia guys. Sebab dia harga dia rendah tapi kualiti dia tinggi, drag dia tinggi, performance dia tinggi, boleh dapatkan longkas. Memang kayu ham dia sangat-sangat semua geng. Nak compare dengan reel mahal kita beli 700-800 kalaupun nak compare tu memang tak ada. Tapi boleh compare geng dengan kayu ham dia memang sangat-sangat semua. Memang tak bunyi langsung. Kalau hang karau tu tak dengar bunyi langsung. Tak dengar bunyi apa. Memang betul-betul semua lah. Memang betul semua. Memang ni reel aku yang kedua. Aku dulu aku pakai Sisa KSX. Ni reel Sisa Mercury. Tapi kalau spinning aku ada 2 biji spinning. Cuma aku tak buat review lagi geng. Ni tengok ni. Tu. Sisa Mercury. Jom kita lihat. Okay geng, siapa masih mencari rod teleskopik, ni 617LB. 617LB. Kalau hampa tengok dekat sila link tu buat review, semua UL 26 lah, macam-macam lah. Tapi yang ni 617LB geng. Dia medium light. Boleh nak casting haruan, casting sebarau apa semua geng.
Tu nampak tu. Memang best geng. Jom aku buka. Kita tengok macam mana hasil dia. Jom kita buka. Ni dia geng. Rod teleskopik 1.5 meter. Siapa yang duk cari kan. Dia pondis dia 6.17. Apa nak casting sebarau kan, nak casting haruai kan, casting toman kan, tak ada masalah geng. Ni geng. Tu memang solid geng. Pendek je, satu kaki lah. Bila hampa buka 1.5 meter. Dia ada 3 saiz geng. Ada 1.5, 1.8 dan 2.1 geng. Okay. Kalau 1.5 dia 4 cincin saja geng. Kalau 1.8 dia ada 5 geng. Kalau 2.1 dia ada 6 cincin geng. Memang terbaik geng. Memang terbaik tu. Solid. Aku pair dengan sisa Mercury 6 ball bearing 72 geng. Terbaik. Dia ni geng. Kalau aku ukok, aku panjangkan dia ni. Ni dia ada 4 bahagian lah, 4 bahagian dan 4 ring geng. Tu sebab aku make 1.5. Kalau 1.8 dengan 2.0 dia ada ring dia panjang banyak sikit geng. Lebih sikit ring. Yang ni 4 cincin ya, tapi solid geng. Memang solid geng. Apa nampak tu. Memang terbaik.